Cik Mo boleh cakap apa lagi selain daripada Cina? Daripada Cina, cakap Hokkien, Mandarin, orang putih boleh lah sikit-sikit, Hailam, atau masa ni apa? Siapa sangka, di sebuah negara kecil yang aman, damai dan makmur ini, lahir satu keunikan yang membuat negara jiran dan dunia luar terpinga-pinga. Sesuatu yang bagi kita rakyat Malaysia nampak biasa, tetapi bagi mereka, ia luar biasa. Keupayaan rakyat Malaysia untuk bertutur dalam lebih daripada satu bahasa dengan lancar, yakin dan semula jadi. Di Malaysia, seorang individu boleh bercakap bahasa Melayu, kemudian bertukar ke bahasa Inggeris, sambung pula bahasa Mandarin, Tamil atau bahasa etnik, semuanya dalam satu perbualan, tanpa skrip, tanpa latihan formal, tanpa rasa janggal. Apa yang bagi kita hanyalah rutin harian, sebenarnya menjadi fenomena yang mengagumkan di mata dunia. Tidak hairanlah ramai pelancong, asing dan negara jiran terkejut apabila melihat sendiri bagaimana rakyat Malaysia berkomunikasi dengan penuh keyakinan dalam pelbagai bahasa. Keunikan ini bukan berlaku secara kebetulan. Ia lahir daripada sebuah negara yang hidup dalam suasana aman dan saling menghormati. Di Malaysia, kepelbagaian tidak memisahkan, malah menyatukan. Bahasa bukan alat untuk meninggikan diri, tetapi jambatan untuk memahami antara satu sama lain. Sebab itu, sejak kecil lagi, rakyat Malaysia sudah terbiasa mendengar pelbagai bahasa di sekolah, di kedai, di pasar, di rumah dan di jalanan. Tanpa sedar, kebolehan berbahasa ini menjadi sebahagian daripada identiti kita. Apa yang lebih membanggakan, kehebatan ini mula mendapat perhatian dunia. Ramai orang asing yang datang ke Malaysia bukan sahaja kagum dengan budaya dan keramahan rakyatnya, tetapi turut teruja melihat bagaimana bahasa Melayu digunakan dengan penuh yakin oleh masyarakat berbilang kaum. Malah ada pelancong asing yang belajar dan bertutur bahasa Melayu dengan begitu lancar, hingga membuatkan kita sendiri tersenyum dan rasa bangga mendengarnya. Fenomena ini membuktikan satu perkara penting, bahasa Melayu bukan bahasa kecil. Ia bahasa yang hidup, dihormati dan mampu menyatukan masyarakat majmuk. Apabila orang luar sanggup belajar dan bertutur bahasa Melayu dengan penuh rasa hormat, ia sebenarnya satu pengiktirafan terhadap identiti dan kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara. Dan dalam video ini, Arus Perdana akan membawa anda menyaksikan sendiri bagaimana keunikan ini berlaku. Bagaimana rakyat Malaysia dan orang asing bertutur dengan lancar. Bagaimana bahasa menjadi jambatan perpaduan. Dan mengapa perkara yang kita anggap biasa ini sebenarnya membuat dunia kagum. Teruskan menonton, kerana apa yang anda bakal lihat bukan sekadar kebolehan berbahasa, tetapi cerminan kehebatan Malaysia di mata dunia. Cik Mo boleh cakap apa lagi selain daripada Cina? Daripada Cina, cakap Hokkien, Mandarin, orang putih boleh lah sikit-sikit, Hailam, atau masa ni apa? Makau. Oh. Makau. Lepas Tamen? Tamen. Lepas tu Kek. Kek? Kek. Kek bahasa apa? Bahasa Kek lah. Dia nak pergi mana, dia kata Hinawi. Oh. Kek. Oh. Kalau Hailam, dia cakap Kude. Oh. Hailam lah tu. Kalau Tocu, dia kata Kutiko. Oh. Tocu cakap Kutiko. Pergi mana? Mandarin, nak pergi mana ni? Cina Li. Cina Li lah. Cina Li lah. Macam kata tak pergi mana. Di rumah lah, cai jiao lah. Cai jiao Miu Cina Li lah. Macam tu lah. Mandarin. Hokkien, lu kita lu. Wah, cuy teng iu. Aku tak pergi mana, aku cari kawan. Hokkien. Cik Mo dah makan lagi cakap bahasa Hokkien? Dah makan ke? Kalau Aziz tanya Cik Mo dah makan Cik Mo? Cak punya boleh. Cak dia. Makan nasi tak boleh makan lah. Cak dia. Kalau Mandarin kata, ni cek apa nama you? Wo cek dia. Aku makan lah nasi. Mandarin. Tocu dia kata cak peng. Lu cak boleh peng. Cak dia. Hailam. Lu cak peng boleh. Cak dia. Hailam. Siang Cik Mo tu ya? Siangกินข้าว กินน้ำayam, กินข้าว makan nasi lah. Oh. Macam satu lagi cakap apa?
Lupa dah. Tamil? Ha? Tamil Cik Mo? Banyak tak cakap dia lupa. Oh. Dia lupa pasal kita Tapi tak, boleh bercakap ah. boleh lah dia. Jadi kita tak ada amai depa. Kita nak amai depa kan amai nak cakap Islam kita kan. Jadi lupa lah. Cik Mo belajar kat mana? Belajar kata-kata lah. Tu yang kawan banyak Cina. Oh, yang Tamil apa Tamil Siam? Siam tu pun belajar kat Siam juga. Pergi tempat depa tu. Cik Mo cuba jawab dengan jawapan Siam tengok. Cik Mo belajar kat mana? Macam jawab macam Siam. Pandai. Mai lock dia lah. Mau pandai mai lock dia. Tetapi mana aku nak balik dah. Itu Siam lah. Macam tu lah. Macam Hindu. Ningga pura. Aci ningga pura. Petawar saya nak balik. Macam tu lah. Kalau dia pas sembang pandang, sembang dia pas panjang je lah. Macam tu lah. Dah dulu tengok ada satu kawan itu. Wangi. Siapa tu ma? Ni siapa tu? Macam tu lah. Tapi lama tak duduk ni latih orang kata duduk cakap. Dia lupa dah lah. ஹலோ ஓகே என்கிட்ட ரொம்ப பேர் கேட்டிருந்தீங்க அம்மா ஃபோட்டோ பார்க்கணும் அப்பா ஃபோட்டோ பார்க்கணும்னு ஆனால் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ தரேன் ஓகே ஜூம் kita pergi jumpa my mom and my dad let's go ஓகே guys இதுதான் என்னோட அப்பா ஹாய் அப்பா உங்களுக்கு நீங்க வந்து இந்தியன் தானே ஆமா தாத்தா உங்க அப்பா இந்தியன் அம்மா சைனீஸ் ஓகே ஒரு 2 வார்த்தை தமிழ்ல பேசுங்க நான் இப்ப தமிழ்ல தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே 2 வார்த்தை சைனீஸ்லயா லேஹோமோ அப்பா வந்து மெயின் லாங்குவேஜ் வந்து தமிழ்ல தான் ரொம்ப பேசுவாரு சைனீஸ் கொஞ்சம் தான் தெரியும் so எங்களுக்கு எல்லாம் memang dari kecil memang ajar cakap Tamil lah that's why ஏன்னா ரொம்ப பேர் தஞ்சிலாம் எங்களுக்கு எப்படி தமிழ் தெரியும் so இதுதான் என்னோட அப்பா ஓகே jom kita pergi tengok mak I pula வணக்கம் ஓகே guys இதுதான் என்னோட அம்மா எங்க அம்மா வந்து பியூர் மல்லே அம்மா உங்களுக்கு தமிழ் புரியுமா தெரியும் கொஞ்சம் தமிழ் பேசுங்க கொஞ்சம் தான் பேச தெரியும் ஆனா தமிழ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ இதுதான் எங்க அம்மா ஓகே இதுதான் எங்க அப்பா இதுதான் எங்க அம்மா பாய் 要你时间的，最快半个小时，最慢3天。哎，可以，1年也可以。如果你们不见到在里面啦。里面有空吗？里面有空的。22小时有开着吗？有24个小时。如果你们在里面睡觉也是可以，我给你开24个小时。OK。Assalamualaikum Kak. Akak buat apa kat sini Kak? Saya volunteer mengkubaru pamphlet. Oh, Kubaru. Apa kubaru? Kubaru apa? 売買リンク具合で。Oh,そう日本語で話せるんですか？話せます。すごいですね。いつから勉強されてたんですか？マレーシアで2年間ぐらい日本語学校通ってて、今もう2年半ぐらい宇都宮大学で勉強しています。大学で何を勉強してるんですか？今国際学部ですね。インターナショナルスタディーズ。素晴らしい。いろんな言語できる人です。何語ができるんですか？今は主にマレー語、英語と日本語です。すごい。韓国語も今勉強しているので、はい。안녕하세요。안녕하세요。で、日本の何が好きですか？多分一番好きなのは人。はい。みんな優しくて、そう。なるほど。温かい人たちですね。温かいです確かに。はい、日本のじゃあ頑張ってください、国際学校。ありがとうございます。如果1、2、3、4就1、2、3。如果2200，我们没有讲200，我们没有讲2000，我们讲2000，懂吗 ？OK， 现在这个是2000，OK，2000，60，55块 ，OK， 点55还是要写2000，OK， 放5，对吗 ？OK， 现在0要放在哪里 ？OK， 然后6，还有
零。要放在哪里？下面下面1，对吗？ You know what's interesting about Malaysian? We can switch between 4 to 5 languages just like that anytime. At school, we speak English and Malay. At home, maybe Mandarin, Cantonese, Tamil or Hokkien, depending on our family. At the coffee shop, a mix of everything. Malay slang, English, Chinese dialect, all rojak together. And the funny thing is, it all feels completely normal. For example, you might hear somebody saying, "Hey bro, you makan already not? 很好吃哦." That's English, Malay, Chinese, all in one sentence. So why can Malaysians do this so naturally? It's because from young we are exposed to multicultural and multi-languages. We learn to use different languages in different situations. Malay for official things, English for studies and work, Chinese for families and friends, and Tamil in the Indian community. And honestly, it's not just language, it's about emotions. That's why in Malaysia, code switching isn't broken language, it's our superpower. 这个老板他是马来人，但是会讲中文。你好，好，你是马来人还是？马来人啊。马来人。我图华小啊。哇，太厉害了，你的中文没有想到。我从小图华小到Form 5哦。读到 5。Form 5。小学吗？小学1年级到5年级哦。哦，到5年级。你要什么？有 burger， 有 chicken chop， 有炒饭，有tom yum呢。推荐一下什么特别一点的？chicken chop 跟那个 burger crispy 哦。好，那要来一个 burger crispy。可以，一个子。喝的有什么？有鸡肉，有那个菜，那个 coleslaw 菜的。那是喝的吗？你弄啊？你喝，你要喝茶。有其他的喝的吗？鸡蛋。喝米弄。有什么喝？有什么喝？有得欧冰、得西哦，谁啊？如果是那个 juice 有吗 ？juice 没有哦，没有，只是有这个 extra juice 哦，这个这样子，一包一包这样，这个芒果，这个安果。哦，这样。有gobi币吗？有。那我要一个gobi币。gobi冰。gobi。热。有热的。可以啊。可以啊。在这边吃啊。在这边吃。这是您家吗？对，我的家里这个。这隔壁都是华人吗？后面是华人，这边是马来人，两边是马来人呢，后面是华人呢。那是你孩子哈，那个小的。我的孩子，先坐这。你家里只有你会讲中文吗？我而已啊，因为我的弟弟妹妹不要讲华语。这个吃饭的地方风景很漂亮。那边一个很大的足球场，从这边上去是一个学校。这是一个华人小镇，名字叫雷鸣。这个镇上的人不多，很少，生活比较安逸。如果到了晚上的话，这边很静很静。